Satu hari, satu claim. So hari ni kita ada dekat Summer Chair Workshop. Ada satu case kereta Mercedes A-Class. Jom kita tengok. Okay guys, ini kereta customer kita. So kita ni ada problem jerking, lepas tu ada naik check light. So jom kita dengar daripada explanation technician kita. Jom. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya Fizi dari Summer Chain. Okey, kat sini ada satu kereta Mercedes A35. So first customer ni komplain lampu engine menyala. So bila kita orang diagnose, dia punya masalah ialah misfire lah, silinder nombor 2. So bila kita orang check dari segi spark plug, coil, injector, so far tak ada masalah. So bila kita orang test buat combustion, so ada masalah dekat combustion lah, silinder nombor 2. So bila kita orang check, dia masalah daripada dia punya valve guide dengan valve seal lah. So sekarang kita orang tukar dia punya valve guide. Valve guide dulu ialah metal alloy. So sekarang kita dah tukar kepada metal cast iron. So far cast iron tak ada masalah. So daripada metal cast iron, insyaAllah lah lepas ni performance kereta ni seperti macam biasa sekali lah. Okay, kalau masalah misfire ni, kalau kita tak settlekan dia, kereta ni dia akan rasa under power, kereta akan rasa bergegar. So dan lampu enjin ada menyala lah. So kalau ada rasa dekat kereta yang tak biasa, so cepat-cepatlah bawa ke workshop untuk cek masalah ni. So guys, korang boleh tengok kat sini, ni head kereta Merc ni lah. So kita tengok sini problem dia daripada valve guide ni dengan ada valve lah. So ini antara approval yang kita buat untuk kita Merc ni. Kalau korang nak tahu pasal plan kita Recon ke, kita used car ke, kita supercar ke ataupun superbike, so korang boleh klik nombor kat atas.